Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat pengacara majlis, Ahli Parlimen Al-Ustaz, Yang amat berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Naib Presiden PAS, Pengurusi Perikatan Nasional. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad Yahya, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Merangkap Suruhjaya PAS Kedah. Yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan PAS Negeri. Para pimpinan Badan Perhubungan PAS Kedah, yang dipertua PAS kawasan-kawasan, ketua-ketua dewan, ulama, pemuda, muslimat, para amilin PAS, para murabitun Parti Islam Malaysia PAS yang tidak pernah jemu dan kedekut masa, tenaga dan wang ringgit untuk bekerja bagi memenangkan Parti Islam Malaysia PAS dalam jihad melalui pilihan raya yang telah dipilih oleh PAS sesuai dengan kehendak undang-undang dan negara ini. Kita tak ada jihad qital, tak ada jihad perang, bunuh-membunuh, tak ada. Kita jihad muwajahah silmiyah dalam keadaan aman. Para ulama berijtihad, pilihan rayalah jalan kita untuk mengambil kuasa negara ini. Dengannya kita memerintah negara, dengannya kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dengannya kita mentadbir dunia ini. Itulah tujuan PAS masuk pilihan raya. Bukan jadi keutamaan, jadi matlamat akhir kepada PAS ialah menjadi Perdana Menteri atas dunia ini sahaja. Bukan matlamat akhir PAS untuk menjadi menteri besar, untuk menjadi esko, menikmati segala keistimewaan yang disediakan atas dunia ini sahaja. Perjuangan PAS bermula dari alam kanak-kanak sampailah ke alam kubur. Orang kata sampai alam kubur, tak. Perjuangan PAS menyediakan jalan untuk kita sampai ke syurga Allah, insya-Allah. Kubur tak tentu tuan-tuan. Kubur tak masuk syurga. Kita nak semua gerak kerja yang kita susun, semua tugasan yang diberi, ekosistem yang dibentuk oleh PAS sejak tahun 51 semakin membaik sampailah sekarang. Kita nak semua pengorbanan yang kita buat dalam perjuangan jihad melalui pilihan raya ini boleh menghantar semua ahli, pemimpin, penyokong masuk syurga. Dia kata undipah masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, kebaikanlah yang akan membawa kita semua ke syurga. Syurga masuk dengan rahmat Allah. Kita nak semua kebaikan yang kita buat dalam Parti Islam Malaysia PAS, dalam jalur dakwah, jalur siasah, jalur kebajikan, jalur tarbiyah yang ada dalam PAS
semua itu akan menghantar kita masuk syurga. Itu ekosistem yang dibina dalam PAS. Tak ada parti lain, baik PKR, baik UMNO, baik Bersatu, baik jauh sekali DAP, ada ekosistem ni. Semua parti-parti lain ditubuh di asas untuk merebut kuasa. Dan ada yang merebut kuasa, terlalu lama berkuasa, akhirnya gelong. Sekarang ni pun nak balik kuasa. Jalan pun tak betul lagi. Buat cerita macam-macam pasal orang. Orang kau kenal hampa tu siapa? Pungkok tak basuh lagi. Hampa mula dah. Pasal itu kita semua duduk dalam PAS. Orang PAS mari program, tak ada bas sponsor, tak ada makan free, tak ada duit poket, tak ada duit minyak. Mai sini kena bagi derma pula. Kutip kadang-kadang sampai 2 kali. Tak bagi marah. Tuan-tuan sekalian, tu orang PAS memberi, berkorban, waktu senang, waktu susah, waktu rajin, waktu malas, waktu ada, waktu tak ada. Kita semua bersedia untuk berkorban bagi demi mencapai cita-cita Islam kita. Betul? Maka orang yang tidak suka dengan kita, tak mampu menyaingi kita, tak mampu ada ekosistem macam kita, maka dia nilai kita macam mereka. Dia ukur kita sebagai parti politik semata-mata. Mereka salah. Kayu pembaris yang diguna untuk ukur PAS tak sama dengan kayu pembaris yang diguna untuk ukur parti-parti lain. Ni hebatnya PAS. Ni kelebihan PAS. Mari kita sama-sama jaga dan pelihara kelebihan dan keistimewaan PAS sampailah dunia ini kiamat. Orang tak boleh menyaingi kita. Dia fitnah kita macam-macam. Dia reka cerita pelik-pelik, terutama tentang pemimpin PAS. Tuan-tuan sekalian, berita tersahih tentang PAS hendaklah datang daripada pemimpin PAS. Bukan datang daripada musuh, bukan datang daripada Cyber Trooper, bukan datang daripada Ceplos, bukan datang daripada UMNO, bukan datang daripada Bersatu, bukan datang daripada Bersama. Berita PAS yang sahih hanya datang daripada PAS. Ada pula cerita rumah tangga kita pergi tanya orang, dia bukan tahu. Kita tidur pukul berapa, kita mandi ke tak mandi, kita aja tahu. Betul tak? Ni hampa lebih tahu pada kami ni. Bila hang mengendap, kaki mengendap ke hampa ni? Bau. Tuan-tuan sekalian, kita bersama dengan partai-partai rakan dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah, PAS diberi amanah melalui Dr. Ahmad Samsuri untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Hal ini tidak mengembirakan. Hal ini mendatangkan cemburu. Hal ini membimbangkan. Maka dibuat macam-macam cerita untuk datangkan wajah-wajah bodoh kepada PAS dan PN. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke hari ini, sampai lah ni, Dr. Ahmad Samsuri masih lagi pengurusi PN
Saya pula bendahari. Tunggu bagilah duit. Agak duit kau seorang teruk lah kau. Kita akan bawa PN ni tuan-tuan. PN telah dilihat ada keupayaan untuk menjadi pemerintah pada pilihan raya akan datang. Maka PN dihentam. Macam-macam cerita direka, seboleh-boleh nak datangkan wajah buruk kepada PAS, PN runtuh masa PAS jadi pengurusi. Tu yang sedang diusahakan oleh semua orang. Tuan-tuan sekalian, dengar janji saya. Pengurusi PN ini akan kekal masuk pilihan raya akan datang dan akan jadi pemimpin negara ini. Hampa panggil. Hampa tak semua pemimpin-pemimpin lain tu beraih mereka. Macam buat kawat cam tu. Hampa beratak mereka. Adakah layak? Semua telah ada rekod. Semua telah ada sejarah. Ada bukti kegagalan dan pencapaian masing-masing. Pakai ada kudih semua dah. Yang tak ada kudih pengurusi PN lah ni. Maka orang cemburu. Orang marah, orang susah hati. Mau tak mau dia kena bagi jahanam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah di dalam kawalan kepimpinan PAS, di bawah nasihat dan tunjuk ajar pada tuan guru, para alim ulama, para orang-orang lama dalam politik di Malaysia, PAS akan masuk pilihan raya di Johor, di Negeri Sembilan, PRU ke-16 nanti, memimpin Perikatan Nasional untuk memerintah Malaysia. Saya kurang-kurang menteri dalam negeri. Kurang-kurang. Tapi orang PAS tak pernah cakap macam tu. Orang PAS ni hampa letak di mana, kita duduk di situ. Tak izah bang kat saya. Jadilah al-murabitun. Murabitun ni tentera, para amilin. Diarahkan berada di sempadan, dia ada di sempadan. Diarahkan berada di medan, dia berada di medan. Diberi cuti, dia berada di rumah. Disuruh bekerja, dia pergi kerja. Disuruh rehat, dia rehat. Disuruh perang, dia akan perang. Semua ahli PAS, semua jentera PAS sekarang adalah al-murabitun PAS. Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jangan jadi pembidak catur. Kerja nak mengatok. Dia atok orang tu, dia atok orang ni lah, dia tak buat kerja apa. Dia tegak sana, dia tegak sini, dia cekak pinggang. Dia tak buat apa. Tu bukan amilin PAS, tu orang lain. Tidak ada dalam buku cacatan kita. Tak ada dalam komus perjuangan kita. Orang yang suka mengatuk orang, dia tak buat apa. Betul? Hampa nyedok atuk aku. Aku atuk hampa. Pemimpin akan menentukan dasar. Pemimpin akan menentukan strategi. Kita al-murabitun, kita amilin, kita akan turut semua strategi itu. Pemimpin ni tuan-tuan duduk di atas, dia nampak luas. Nampak banyak ni semua. Kita duduk ramai-ramai itu nampak belakang guru ya. Lepas tu lidung dengan payung, mula nak marah. Angkat sikit payung. Sebab tu tuan guru, Presiden PAS, tiap-tiap tindakan yang diambil. Tuan-tuan Tok Guru jadi wakil rakyat tahun 70-an. Antara tokoh paling lama dalam Parlimen Malaysia. Ada budak-budak baru masuk politik 2-3 hari, baru jadi ceplos, baru dapat name tag hari. Mai duk habaq kata Tok Guru tak betul. Pulau Tahang. Kawan dah 40 tahun lebih berada dalam kancah ini, dalam perjuangan ini, dalam medan ini. Dia tahulah kok mana nak pergi.
berdentum guruh di langit. Dia tahulah hujan ke tak. Malam ni hujan. Dia kenal orang. Dia kenal percakapan orang. Dia tahu orang ni nak pergi kau mana. Cakap lagu ni. Dia nak pergi kau ni. Cakap lagu ni. Dia nak pergi kau ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Kurang pengalaman. Anda kena penting orang-orang lama. Orang-orang yang mendapat kebijaksanaan dalam medan ini. Baru mari. Bubun duk lembut lagi. Baru daftar jadi ahli parti. Piduk kata kat orang 5-60 tahun dalam perjuangan ini. Jumpa tuan-tuan tampak lagi. Kurang aja. Samsing tak kita gaya. Ilmu tak ada. Cakap yang berdegar-degar. Pengalaman cetek. Saya tak kata kat siapa-siapa. Siapa berasa ambil. Siapa kena nampak, kau tu lah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Di Kedah ni, kita ada 33 kerusi sekali dengan bersatu. Walaupun telah putus hubungan, saya yakin kesemua mereka tu masih sayang kat kita. Pergerakan pola di sini dalam PAH Bersatu ini adalah manuver politik. Manuver politik ini akan berlaku dari masa ke semasa. Kita lah kena setia, kena taat kepada parti kita. Lagu mana parti kita nak pi, kok mana pemimpin nak bawa kita, betul tak betul, lagi tak kena. Tak langgar syariat, tak langgar syarak, kita wajib patuh kepada parti kita. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah PAS yang memimpin kerajaan ni Kedah stabil. Tak ada isu apa. Saya masuk surat pun duk gelak yang puak ni. Gelak dengan mereka, tak ada masalah apa. Pasal kita konsisten. Dia pecat keahlian seorang esko. Kita kata kita tak boleh tukar atas kerana pergerakan politik. Dia sebis baik di negeri sebagai esko, dia kekal. Sama dengan keputusan yang terkini. Dia berkhidmat dengan baik. Walaupun tak ada hubungan politik secara rasmi, dia servis baik, dia kekal. Sama dengan ahli majlis, sama dengan MKK di kampung-kampung, kekal macam biasa. Pasal kita penting sekali ialah servis dan khidmat kita kepada orang ramai di negeri ini. Sejuk lah. Hampa nak suruh kata kat orang. Nak kata aku yang kena, hampa lari. Tuan-tuan sekalian, kita di Kedah ni tuan-tuan. Sekan tak sekan orang Kedah ni. Hampa suruh pilihan raya esok pun kami mau. Hak tu hampa nak dengar. Esok kami mau, minggu depan kami mau, tahun depan pun boleh. Don Kedah ni tarikh tempoh matang dia tahun 2028. Bulan November. Yang akan mai dulu ialah tempoh matang Parlimen Malaysia. November 2027. Negeri, bukan November, Ogos 2028. Kita berada hampir setahun di depan. Kalau hampa bubar, kami tak bubar pun tak apa. Tapi tuan-tuan, saya habaq dah kat para pemimpin, saya cadang pilihan raya serentak Don dengan Parlimen. Maka negeri paling lewat. Saya dipahamkan PMX pun nak lewat pasal dia tengah lemah. Dia berselerak. Sang kancing melompat-lompat. Parti dia tengah pecah. Pemimpin dia sedang berkelahi. Sedang berebut kuasa. UMNO hampir lari. UMNO lari tuan-tuan, dia hilang 30 kerusi. Kalau UMNO lari.
Ni geng Rafizi berapa belas kerusi saya tak tahu lagi. Tengah duk bilang. Bila PMX makin lemah tuan-tuan, saya tak yakin dia akan bubarkan parlimen dengan cepat. Dia akan drag sampai hujung tahun 2027 bulan Disember. Tempoh matang. Pilihan raya itu Disember 2022. Kita tuan-tuan, pilihan raya 2023 bulan 8. Hampir setahun lepas pada itu. Jadi kita ada masa. Tapi kita pun nak steady juga. Hari itu pilihan raya berasingan. Hampa pun teruk, aku pun teruk. Tak ada nak kerja. InsyaAllah kita ada setahun lebih lagi untuk sampai November 2027. Panjang lagi masa. Pelancaran jentera malam ini sebagai syarat untuk menaikkan semangat kita, menghidupkan perjuangan kita, menentukan jalan dan arah waktu politik bersimpang siur. Waktu para pemimpin menjadi lemah, kita nak buktikan kita orang PAS. Seminit pun kita tidak lemah untuk teruskan perjuangan. Hampa selera, hampa kelai, hampa nak hidup, hampa nak mampui, hampa punya pasal. Kami PAS siang dan malam. Bila dipanggil saja untuk perjuangan, kami akan hadir beramai-ramai untuk menentukan kamilah yang akan menang dalam perjuangan ini. Boleh terbalik mikrofon ni. Pasal apa muzik bunyi? Nak suruh berhenti ke? 33 kerusi yang kita ada. Bersama mereka atau tidak, kita akan pastikan kita lawan semua kerusi. Boleh? Kita akan menang semua kerusi. Telah dibuktikan dalam manuver politik, pergerakan pendirian para pengundi, DAP boleh dapat kosong di Sabah. Tidak mustahil di Kedah ni DAP akan lenyap sama sekali. Boleh? PKR sedang lemah, dia sedang berpecah, para pemimpin sedang berebut kuasa, sedang mabuk dengan kemewahan. Kita akan rampas 2 kerusi PKR di Sidam dan Bakarang. Boleh? 36-0, tuan-tuan. Kita buat macam Terengganu, 32-0. Tak mustahil. Kita nak buktikan bahawa cara hidup, cara memimpin, perjalanan kerajaan, perjalanan kehidupan pentadbiran masyarakat di bawah PAS, aman, damai, harmoni. Boleh tuan-tuan? Basah-basah dah, lari nak pergi mana? Tuan-tuan sekalian, insya-Allah berkat ikhtiar, usaha dan doa kita semua, negeri ini akan terus diberkati. Akan muncul rezeki yang tidak disangka-sangka. Para pelabur datang berduyun-duyun. Siapa sangka tuan-tuan? Dalam tempoh 50 tahun sebelum 2020, berbanding 5 tahun selepas 2020, jumlah pelabur yang masuk ke negeri ini mengatasi 50 tahun tu. Minggu 2 hari lepas, Boeing Composite di Bukit Kayu Hitam nak besarkan kilang dia. Boeing ni tuan-tuan, dia buat sayap kapal terbang. Dia buat komponen-komponen penting kapal terbang Boeing. Syarikat yang buat kapal terbang ni ada 2 yang ternama. Satu Boeing, satu Airbus. Kapal Boeing, ni Dr. Samsuri pandai, dia aeroangkasa. Saya bolehlah dengar dia cakap. Airbus ni tuan-tuan, dia ada kilang di seluruh dunia. Salah satu kilang terpenting ada di Kedah ni.
Dan waktu kita jadi kerajaan, dia telah buat keputusan untuk memperbesarkan lagi kilang dia di Bukit Kayu Hitam. Sekian tak sekian tuan-tuan? Mereka kata Tok Lebay tak jadi kerajaan, tak erti merintah. Tok Lebay tu PhD Aero Angkasa. Ramai PhD dalam PAS ni. Ustaz Afnan tak habis dekat-dekat lah. PhD. Kita tuan-tuan, kita PhD kau kapung dah lah. Tak lekeh sikit pun kita. Kan gaya pemerintahan, pentadbiran pemerintahan kita. Orang luar negara berduyun-duyun masuk, bawa duit mai buat kelang sini. Bayar cukai sini, anak kita boleh bekerja, berpendapatan tinggi di sini. Hak ni orang heran tuan-tuan dan orang cemburu. Macam-macam direka untuk memburukkan kita. Tuan-tuan semua, bertahanlah dengan maklumat yang benar. Maklumat yang benar tentang kerajaan datanglah daripada kerajaan. Maklumat yang benar tentang kerajaan bukan datang pada ceplos, bukan datang daripada cyber trooper UMNO yang tengah lapak ayak. Alah 2-3 orang tengah lapak ayak, Tok Pon lapak ayak, Syed Joe lapak ayak. Mulut Abang Jajak lapak ayak. Depa ni duduk dalam UMNO tuan-tuan. Kalau tak ada jawatan, mati. Kalau tak ada pangkat, mati. Kalau tak ada kedudukan, orang tak panggil depa bos, dia pun mati. Depa tak boleh hidup. Mau tak mau kena kebut juga. Betul salah depa tak kira. Maka depa pilih dalam keadaan ni buat fitnah macam-macam. Kita pilih untuk tidak menjawab. Jawab apa benda-benda bodoh lah, buang masa. Nak jadi kerajaan negeri, balik tengok rekod 50 tahun hampa merintah negeri ini. Tengok balik, tengok satu-satu. Tak payah kita tolong reka, tak payah kita tolong cerita. Hampa sendiri tahu hampa buat apa. Ada seorang tu jadi setiausaha politik menteri besar zaman UMNO merintah. Jasa terbesar dia buat cawan buh gambar dia. Cawan tu lah orang panggil mak tu. Cawan besar kan ha? Buh gambar dia. Koleh. Buh gambar dia koleh. Kalau dia hampa dengar dia berucap di mana-mana, orang mabuk tu hampa panggil dia koleh dah gambar. Koleh pula dah. Dia panggil pun koleh. Lekat dia, aku kata. Orang Kedah ni kalau gelap orang nombor satu. Junis Boya. Nama black-black semua, babu. Tapi lekat, dah orang tu tak marah. Pasal senang cam. Siapa dia pun? Pun koleh. Habis. Tuan-tuan sekalian, kita sedang rancak untuk memimpin negeri ini. Mama pelapik pula lah. Apa kita ni? Siapa suruh hampir rasmi pelapik? Dapatlah mek pelapik. Lalu ni tak ada buku simak dah hilang. Tu saya kata puak ni tak ada jawatan mati tuan-tuan. Dia pergi mana? Mek pergi mana? Mek pergi mana? Hang buat apa? Hang dah buat apa Di Kedah tak panggil Ismail, panggil ya. Tak tahu pergi mana. Kemarin ada seorang pemimpin PAN. Dia kata, kambing pun tak mau kat bupas. Hampa steam bau babi. Betul tak? Tak bau babi tak boleh hidup. Kira nak steam bau babi. Oh, bau babi hang mau lah. Pandai bercakap kata kat orang. Dia tak tahu kata pak dia dulu duduk dengan kita. Hampa kata busuk ke apa? Hang tak tahu. Dalam perut darah daging hang tu makan duit ni lah. Berapa puluh tahun.
Ayahanda dia memimpin parti ini. Sebahagian besar hidup dengan Tin Melo tu. Darah hang pun bau pai hang tahu tak? Ada hati nak steam dengan babi. Baru dapat jawatan kecil tuan-tuan, pengurusi Pak tahu. GLC. No, Madanon bagi. Kata kat PAS macam-macam. Heran kita tuan-tuan. Kita jangan jadi teratu, malu kat anak cucu. Hampa nak suruh kutip seorang-seorang. Mampu hari ini dia heran. Pasal apa UMNO di Johor boleh seorang-seorang, UMNO di Negeri Sembilan boleh pakat dengan PH. Dia heran. Kami pun heran macam mana hang boleh ada lampas dulu. Heran loh. Macam mana orang tu boleh jadi pemimpin PAS. Kita ni baik. Bersangka baik. Hormat orang. Kerana lama dalam perjuangan kita bagi jadi ketua. Dia bahasa jadi naik presiden tu. Akhirnya gelong. Tuhan tapih keluar habis ke semua ni. Alhamdulillah. Siaplah komplek PAS Kedah. Ramailah orang PAS berduyun-duyun menyertai PAS bila pok ni keluar. Alhamdulillah. Betul ya tuan-tuan? Jadi kami sihat. Hampa tak ada, kami lega. Serabut hampa ada sini. Saya harap, kita harap dia teruslah kanak betul. Pokok musim hujan tuan-tuan dia sejuk. Dia tengok atas batang apa dia duduk, dia kalah tu lah. Tak ada modal lah nak kata apa, duk senyap lah. Lah ni dia duk pulun di Kulim Benak Baru. InsyaAllah kita alu-alukan Saifuddin untuk bertanding di Kulim atau Benak Baru atau Padang Serai. Dan kami akan pastikan hang kalah dalam pilihan raya akan datang. Ada seorang menteri duduk Sungai Petani. Parlimen Sungai Petani. Nama YB Taufik. Baru ni dia buat acara menyelam. Pinjam video orang. Macam dia pergi selam. Lalu tuan video tu kata ambil video ku. Oh baru tahu hang timboy rupanya. Tak tenggelam. Dia pun kita akan kalahkan dalam pilihan yang akan datang. Boleh? Sungai Petani PAS punya. Kita akan tanding Parlimen Sungai Petani. Kita nak habak hang silap masuk politik muda-muda. Muda-muda pun kena berserawal. Hang masuk politik pun pasal pak hang je. Betul? Waris pada pak kerusi tu. Orang PAS tak ada aku tu tuan-tuan. 2-3 beradik bertanding pilihan raya. Semua guna pengaruh pak. Hampa syarah aku tu. Hampa nak suruh aku kena. InsyaAllah tuan-tuan, semua kerja buat jentera di semua kawasan telah bersedia. Kita lancar jentera pilihan raya ni di semua peringkat. Di peringkat pusat bulan September sempena muktamar di Kelantan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan kena pergi ramai-ramai. Nak tunjuk kepada rakyat Malaysia. Satu-satunya parti yang kita ada. Tak ada pilihan lain dah. Yang bekerja ikhlas. Lillahi ta'ala. Tak merebut kuasa. Tak merebut kedudukan. Tak cari habuan. Tapi sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgit, harta benda. Untuk kestabilan politik di negara ini. Hanyalah PAS semata-mata. Hampa pergi cari parti lain tak jumpa dah hak macam PAS. Ya ke? Hampa cucuk. Saya tak tahu tu semua. Ada ke? Aduh aja orang ni orang marah tuan-tuan. Hampa balik lena aku kena.
InsyaAllah tuan-tuan, sikap, pendirian, pendekatan PAS daripada atas sampai bawah akan kekal macam ini sampai bila-bila. Kita berasa lapang, kita berasa tenang, kita berasa senang untuk menyertai perjuangan ini. Tak gaduh nak berebut dengan siapa-siapa. Kita berebut tak mau dah. Pergi peringkat cawangan, peringkat kawasan, berebut tak mau jawatan. Betul? Lawan tolak aku. Lah kena juga. Hampa kena aku. Jadi ketua. Itu sikap PAS. Tapi sekali diberi tanggungjawab, sekali diberi amanah, kita akan pulun. Kita akan bertukus lumus untuk melangsaikan tanggungjawab kita. Betul? Satu lepas. Saya dengar berduyun-duyun akan menyertai PAS. Berbondong-bondong. Orang-orang ternama. Orang-orang kecil dan orang-orang besar. Akan menyertai perjuangan ini. Datanglah menyelami keseronokan kami dalam perjuangan bersama PAS. Tak ada rasa terseksa apa? Hampa kata aku kenyeh ya? Bahagia. Betul. Nak bahagia main bersama PAS. Cuba jadi jentera PAS. Kamu akan bahagia. Tak pernah dikecapi di mana-mana. Betul? Lah hujan tak lari. Hujan kenyang-kenyang tak lari. Hujan lebat belum tentu. Kata hang hebatlah ceramah anda kemah. Pakai baju elok kan lah. Hang duk wah kemah tak lari ya. Kami duk pegang payung. Payung meletak bawah. InsyaAllah tuan-tuan, dengan semangat inilah kita akan menyertai pilihan raya. Kita akan ada rombongan Negeri Bantu ke Johor. Ada rombongan Negeri Bantu ke Negeri Sembilan. Akan ada rombongan Negeri Bantu ke Melaka. Alhamdulillah, PAS diberi tanggungjawab mengetuai Negeri Bantu pilihan raya Negeri Melaka. Tuan-tuan simpan duit siap-siap, kita beli cencaluk. Melaka belum bubar lagi. Tarikh akhir pembubaran Melaka, tarikh matang dia Disember tahun 2026. Ketua Menteri Melaka kata, Melaka selepas Johor. SBR pun mesyuarat dia, SBR baru menentukan dua pilihan raya negeri, Johor dan Negeri Sembilan. Tidak lama lagi, semua jentera PAS Kedah akan berduyun-duyun datang ke Melaka untuk bantu memenangkan PAS di negeri Melaka. Ni semua malam ni jadi hang tuah. Kita balik negeri kita. Tempat sana dia panggil hang tuah. Di Kedah dia panggil hang tahu apa. Hang tunggu kami nak pergi. InsyaAllah tuan-tuan, jentera kita telah bersiap sedia. Semua kamera, semua sorotan media sedang menghala kepada PAS. Lagu mana PAS dalam napi dalam kemelut politik yang ada di Malaysia. Tuan-tuan saksikan, kami tak habaq satu persatu. Cuma kami buat apa yang terbaik untuk negara ini. Dengan para pemimpin, rakyat, ahli, masyarakat, penyokong yang ada di Malaysia. InsyaAllah negara ini selamat di tangan PAS. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Berhormat Ustaz Afnan Amimi, yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mahmad Noor, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, merangkap
Menteri Besar Negeri Kedah, Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Ahmad bin Yahya, Pesuruhjaya PAS Kedah merangkap Ketua Dewan Ulama' PAS Pusat dan Ahli Parlimen Pokok Sena, Yang Berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan Raya PAS Kedah, Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah, Yang Bahagia Ahli-ahli Jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, Ketua dan seluruh ahli jawatankuasa Dewan Ulama' Pemuda dan Muslimat PAS Negeri Kedah, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Undangan Negeri, para alim ulama', tuan-tuan, pimpinan masyarakat yang bahagia, tetamu jemputan dan seluruh hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dapat hadir dan setia pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita sampai di penghujung untuk majlis pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Kedah. Saya merakamkan setinggi penghargaan kepada seluruh kepimpinan PAS Negeri Kedah yang telah menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan yang begitu bersemangat walaupun goroh berbunyi di angkasa, walaupun hujan turun renyai-renyai, hujan lebat tak tahu lagi, tapi masih tetap setia di tempat duduk masing-masing. Kalau inilah semangat yang ditunjukkan oleh tuan-tuan, seluruh jentera dan ahli-ahli yang menyokong dan mendukung perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS, saya percaya insya-Allah masa hadapan kita akan lebih cerah seperti bulan yang mengambang, insya-Allah. Sudah tentu di kalangan tuan-tuan yang hadir pada malam ini ada berbagai persoalan yang berkait dengan negeri Kedah dan Malaysia. Pertama, bila pilihan raya? Bila pilihan raya negeri dan bila pilihan raya umum? Yang kedua, apa jadi dengan Perikatan Nasional? Yang ketiga, apakah PAS akan kekal memimpin Perikatan Nasional? Ini kepada yang tak baca berita lah. Kalau PAS kekal memimpin Perikatan Nasional, bagaimana kedudukan parti yang PAS tiada hubungannya dalam Perikatan Nasional? Yang seterusnya, bagaimanakah kerjasama ataupun ta'awun dengan kumpulan lain di luar daripada muafakat Perikatan Nasional? Dan yang terakhir, mungkin akan bertanya, dalam pilihan raya yang akan datang ini, kita akan pakai lambang apa, logo apa dalam pilihan raya? Saya berdiri di hadapan tuan-tuan pada malam ini bukan untuk menjawab satu-satu persoalan yang bermain di kepala tuan-tuan, sebab saya pun tak tahu jawapan kepada soalan itu. Kerana yang membuat keputusan ialah keputusan secara bersama di kalangan seluruh kepimpinan. Kita tidak ada kuasa veto siapa-siapa dalam kepimpinan Parti Islam se-Malaysia PAS. Sebab saya sebut ini kerana ada di luar sana suara yang nakal menyebut bahawa dalam PAS ini ada pihak-pihak tertentu yang membuat keputusan dan boleh diveto oleh pihak-pihak yang tertentu juga. Bila kita ingin membuat keputusan dalam PAS, saya kena sebut di sini bahawa keputusan, sebarang keputusan, sama ada berkait dengan gerak kerja, strategi, prinsip dasar dan sebagainya, adalah sebuah keputusan yang dibuat secara kolektif setelah melalui proses perbincangan yang panjang. Nak bincang, kita kena ada data, kena ada maklumat,
kita dapat maklumat, kita turun ke gelanggang, cari maklumat dahulu. Kalau perlu buat kajian, dapatkan interview dan sebagainya. Kita bawa balik, kita analisa. Kita dapat pandangan daripada pelbagai pihak, daripada negeri-negeri. Dan kita panggil seluruh kepimpinan yang diamanahkan dalam parti untuk duduk dan bincang sebelum kita membuat keputusan. Ini cara kita. Nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa keputusan yang dibuat adalah keputusan yang telah dibincang dengan begitu mendalam dan mengambil kira pelbagai perkara. Kalau tuan-tuan main catur, main chess, tak tahulah orang kedua ni panggil catur ke panggil apa. Kita atau main dam haji lah. Faham, dia baru faham sikit kalau dah haji. Kita langkah satu. Lawan kita langkah satu. Itu main cara biasa. Oleh kerana PAS sekarang ini berada di liga yang bukan biasa. Kita merupakan parti yang mempunyai komposisi ahli parlimen di Dewan Rakyat yang paling besar sekali, 43. Terbesar daripada mana-mana parti yang ada dalam negara kita. Maka tentunya kita bukan main liga kampung lagi. Maka langkah yang kita nak ambil yang menjadi keputusan pertimbangan dalam PAS perlulah melihat 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ke hadapan. Termasuklah apa yang akan dilakukan oleh lawan politik kita. 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah ke depan. Baru kita akan buat keputusan. Inilah kaedah yang kita laksanakan sehingga kita membuat keputusan sebagaimana yang semua sedia maklum untuk memutuskan untuk terhenti kerjasama dengan Parti Bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sebagaimana yang saya telah keluarkan kenyataan saya. Ini wartawan mungkin tertanya-tanya. Kita akan tetap komited dan bersama dengan Perikatan Nasional insya-Allah untuk terus memimpin Perikatan Nasional dan membawa Perikatan Nasional untuk menerajui negara kita ini insya-Allah dalam pilihan raya yang akan datang. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat sekalian, himpunan yang diadakan pada malam ini saya percaya bukanlah himpunan yang pertama kali dibuat. Ada dibuat di peringkat Majlis Tindakan DUN, JPRD. Ada telah dibuat di peringkat JPRK, di peringkat Dewan-Dewan. Dan kemuncaknya ialah pada malam ini. Tapi tak terhenti lagi. Kerana gerak kerja kita adalah gerak kerja yang berterusan. Inilah beza antara kita dengan orang lain, daripada parti yang lain. Ada kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri dalam Malaysia ini habis pilihan raya pada hari ini. Keputusan sebelah malam menang. Besoknya terus turun buat kerja. Terutama kaum muslimat. Terus turun kerja ziarah dan sebagainya. Kita tidak ada rehat dalam perjuangan ini. Kerana kita merasakan bahawa ini adalah merupakan suatu amanah. Bukan parti amanah. Ini merupakan suatu amanah yang mesti dilaksanakan oleh kita. Untuk memimpin rakyat dan membawa negeri dan negara ke landasan yang sebenarnya. Dan perjuangan kita ini bukan perjuangan yang bermula dengan pilihan raya semata-mata. Dan tidak berakhir dengan keputusan pilihan raya. Inilah yang memberikan kekuatan kepada kita berbanding dengan parti yang lain. Dan budaya inilah yang mesti kekal mendarah daging dalam perjuangan Parti Islam Malaysia PAS. Barulah kekuatan yang sebenar ada kepada kita dan kita boleh bertahan selama puluhan tahun insya-Allah. Perjuangan kita adalah perjuangan yang berterusan.
Pilihan raya ini satu aspek sahaja. Selalu kita sebut kita ada tarbiyah. Pilihan raya pun ada tarbiyah dia. Selalu kita sebut kita ada dakwah. Pilihan raya pun ada dakwah dia. Semua ini perlu merangkumi, bercampur. Kita berpilihan raya, tapi dalam pilihan raya ada tarbiyah. Kita masuk pilihan raya, ada juga dakwah dalam pilihan raya. Barulah kita ini berbeza dengan orang lain dan kita boleh bertahan dalam perjuangan ini. Perjuangan kita ini merangkumi usaha untuk membina masyarakat. Ini tugas yang paling penting bagi perjuangan kita. Yang kedua, mendidik ummah. Yang ketiga, memperkukuhkan segala institusi yang ada dalam masyarakat kita. Dan yang keempat, membawa penyelesaian kepada pelbagai masalah rakyat. Bunyi mudah, tapi cabaran yang lebih berat adalah apabila kita menang dalam pilihan raya dan menjadi kerajaan. Nak menang pula kerajaan dalam pilihan raya, kita kena hadap pilihan raya dan menang. Saya merasakan bahawa Kedah ini adalah suatu negeri yang sangat istimewa. Dan dalam rekod Parti Islam Semasa PAS, kubu yang terkuat, yang mempunyai ahli yang paling ramai adalah daripada Kedah. Kata silap saya, betul tak? Daripada Kedah. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Oleh kerana itu jangan sekali-kali merasa lemah dan merasa kecil, terutama apabila berhadapan dengan lawan kita di hadapan ini. Kita melihat bahawa Kedah hari ini menjadi bukti bahawa kita mampu untuk mentadbir dengan cemerlang. Yang Amat Berhormat MB telah sebut tadi, rekod 50 tahun kerajaan yang lalu dibandingkan dengan 5 tahun yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat MB Kedah ini jauh berbeza. Ini bukan data suka-suka kita sebut, tetapi data daripada agensi kerajaan yang menjalankan tugas mereka. Ini yang kita nak kekalkan, kemenangan di negeri Kedah ini. Dan tentunya yang paling istimewa ialah pencapaian negeri Kedah ini adalah dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Satu waktu negeri Kedah sama dengan kerajaan persekutuan, parti yang memerintah, muafakat politik yang sama. Selepas itu berpindah. Berbeza antara persekutuan dengan negeri. Tetapi negeri Kedah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat MB Kedah bersama dengan seluruh Exco, ahli-ahli Yang Berhormat, anggota pentadbiran telah membuktikan bahawa walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran perbezaan politik antara negeri dan persekutuan dan diserang kiri dan kanan, atas dan bawah, masih lagi menunjukkan prestasi yang sangat terbaik, terutama dari segi memperkukuhkan nilai pelaburan, menjaga kebajikan rakyat, mengurus sumber negeri yang pada saya adalah merupakan terbaik. Tidak ada lagi dah yang lebih baik daripada itu. Dibandingkan, selain pada banding apa dia? Ketimbang kerajaan yang lalu. Nak sebut juga sekali. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab kita semua, jentera di pelbagai peringkat, untuk mempertahankan kemenangan ini sebaik mungkin dengan seluruh tenaga dan jiwa raga yang ada. Kemenangan tuan-tuan merupakan pemberi semangat kepada rakan-rakan kita di negeri yang lain yang masih lagi belum menang. Sebab itulah saya percaya target yang telah diletakkan oleh kepimpinan di negeri Kedah ini
adalah 36. 36-0 yang Muhammad. 36-0. Kita di Terengganu 32-0 dan 8-0. InsyaAllah dalam pilihan raya yang akan datang ini, itu yang akan kita capai di negeri Kedah. Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita ada satu cabaran. Kalau kita tengok model yang pernah berlaku selepas Perang Dunia Kedua, yang memberi kemenangan kepada Britain, Kajau Putih di England, yang memimpin sehingga Britain dapat menewaskan Hitler, Nazi, dipimpin oleh Winston Churchill, sehingga dia digelar sebagai wira. Ialah berdepan dengan perang dengan Jerman, Britain berdepan dengan perang, dan yang memimpin kemenangan itu adalah Winston Churchill. Tentulah dia dianggap sebagai wira yang menyelamatkan Britain daripada menjadi jajahan kepada Jerman. Menang bulan Mei 1945. 2 bulan kemudian, pada bulan Julai 1945, dia mengadakan pilihan raya. Pilihan raya umum. Dalam pilihan raya 2 bulan selepas menang mengalahkan Jerman itu, parti yang diterajui oleh Winston Churchill tewas dalam pilihan raya. Tak bunyi pelik tak? Seorang yang memimpin negara dia keluar daripada kemungkinan menjadi jajahan kepada Jerman. Menang. Lepas tu dia buat pilihan raya. 2 bulan selepas itu, tiba-tiba tewas dalam pilihan raya. Macam-macam sebab. Dan yang paling dibahas oleh penganalisa macam-macam. Saya tak nak pergi maklumat yang detail itu. Tapi saya nak sebut bahawa kemenangan itu satu bab. Mempertahankan, mencipta suatu kemenangan baru itulah satu bab yang berbeza. Makna kata jangan kita sekali-kali rasa selesa dengan apa jua pencapaian kita. Kena anggap bahawa setiap kali kita bertarung, setiap kali kita bergelombang dalam pertempuran menghadapi pilihan raya, ianya adalah suatu medan yang baru. Ada ceramah ke belakang kan dia? Suatu medan yang baru, yang memerlukan setiap di antara kita ini tidak leka sekali-kali. Jangan leka sekali-kali. Jika kita leka, baik macam mana pun apa yang kita capai di negeri kita, tetapi gerak kerja pilihan raya kita ini tidak begitu committed sebagaimana yang sepatutnya, kita akan berdepan dengan kegagalan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bermula daripada kemarin, malam ini, besok dan seterusnya sehingga kita hadap pilihan raya yang akan datang ini. Bertahanlah dengan apa jua serangan yang menimpa. PAS menjadi parti yang terbesar komposisi parlimen dia. Kita ada negeri-negeri yang kita perintah. Ke depan ini kita nak hadap pilihan raya di Johor, Negeri Sembilan, lepas tu Melaka, lepas tu mungkin Sarawak, lepas tu mungkin pilihan raya negeri-negeri dan pilihan raya umum. Panjang lagi perjalanan kita. Nafas kita mesti nak mampu bertahan. Kalau kita nak lari 100 meter, bermula orang tembak suruh berlari, kita berlari sekuat hati kita sampai garis penamat 100 meter. Apa yang ada dalam bentuk pilihan raya pada kali ini, dengan negeri dan pusat tidak bersama, terutama di beberapa negeri ini, dan apa jua boleh berlaku pada tahun ini dan pada tahun hadapan sehingga tahun yang berikutnya,
bermakna kita akan berlari bukan 100 meter lagi dah dalam pilihan raya ini. Kita akan berlari 5,000 meter. Jauh larian kita. Bila jauh larian, orang tembak suruh start lari, kita tak terus pecut. Boleh terus pecut 100 meter, kita berhenti. Nafas yang panjang, tenaga yang kuat, mampu bertahan sepanjang daripada 2 minggu lagi di Johor, sehinggalah kita habiskan ke semua pilihan raya yang patut dilakukan. Panjang kali ini, jarang kita berdepan dengan suasana pergerakan pilihan raya yang begitu panjang ini. Susun atur jentera bersilang ganti. Orang ni pergi, orang ni balik. Yang bertahan di rumah, jangan tinggal. Walaupun terpaksa keluar, pergi ke Johor, pergi ke Melaka, pergi Negeri Sembilan. Yang berada di rumah, berkampung. Yang berada di Don, berkampung. Masing-masing dengan peranan masing-masing. InsyaAllah, kita gerakkan serentak jentera ini. Kita tidak tinggal apa yang paling penting, iaitu pengkalan kita di negeri Kedah ini. Barulah kita boleh hadap pilihan raya di negeri Kedah, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum nanti dalam keadaan penuh persediaan dan juga penuh keyakinan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. PAS berdepan dengan pelbagai cabaran. Ni kita nak hadap ni. Dulu kalau kita bermain bola di Liga Kampung. Bila kita bermain bola di Liga Nasional Kebangsaan, lain carak dia. Ini musim Piala Dunia ni. Bermain bola cara Piala Dunia, lain dia punya cabaran dia. Maka di sinilah dalam perjalanan ini, kita akan berdepan dengan bisikan-bisikan dan suara yang datang daripada kiri dan kanan. Ceplos, cyber trooper, ini satu bab. Pelbagai pihak, kiri dan kanan ini, yang akan membisikkan keraguan kepada jentera-jentera kita dan penyokong-penyokong, bahkan ahli kita. Kita kena bertahan dan mampu mempunyai kekuatan dan kekebalan dalam fikiran kita. Berdepan dengan fitnah, berdepan dengan cercaan, berdepan dengan usikan-usikan fakta yang tidak betul. Barulah kita boleh bergerak dengan penuh keyakinan. Saya menyeru kepada seluruh jentera PAS di setiap cawangan, hatta di peringkat UDM pun, peringkat DUN, peringkat kawasan, menjadikan pelancaran pada malam ini sebagai permulaan kepada gerak kerja yang lebih tersusun. Lebih tersusun hari ini berbanding dengan kemarin. Lebih tersusun esok berbanding dengan hari ini. Dan jangan tunggu tarikh pilihan raya diumumkan. Setiap rumah yang diziarahi, ini para muslimat terutamanya. Muslimin ziarah juga, tapi kalau kena sindi-sindi, kena keluar parang umpamanya, takut tak tahan. Jadi muslimat kita dia tahan, dia ada ketahanan sikit. Ziarah setiap pengundi yang kita dekati, setiap masalah rakyat yang kita selesaikan adalah sebahagian daripada kemenangan yang sedang kita bina. Soal parti lain dia tak ziarah, dia hanya ziarah apabila bubar saja, itu tak apa, itu cerita dia. Tetapi kita dalam perjuangan ini, kita bukan untuk bertahan selama satu penggal sahaja. Kita nak bertahan sampai bila-bila. Dan itulah cara kerja PAS sejak kita mula-mula masuk pilihan raya dalam pilihan raya yang pertama pada tahun 1955. Kita tubuh PAS pada tahun 1951, masuk pilihan raya pertama sebelum kemerdekaan pada tahun 1955. Menang satu kursi parlimen di Krian. Sejak daripada itu sampai sekarang, kita tidak pernah berundur dalam gerak kerja walaupun parti lawan silih berganti. Walaupun parti lawan bila bubar baru buat kerja. Tak apa, biar ke dia. Yang penting bagi kita, kita ada tanggungjawab. Kita ada perkiraan dosa dan pahala. Kita ada perkiraan
kebaikan yang berpanjangan yang kita seru, yang akan menjadi saksi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemenangan kita tidak datang dengan hanya semangat berkobar-kobar yang ada dalam diri masing-masing. Alhamdulillah malam ini hujan tak berganjak. Itu semangat itu. Tetapi kemenangan juga memerlukan strategi yang jelas, disiplin yang tinggi, pengorbanan yang berterusan dan gerak kerja yang konsisten. Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat akan buat arahan. PAS Pusat akan ada arahan yang tersendiri kepada negeri, kepada kawasan, sampai kepada cawangan dan sebagainya. Sukar macam mana pun laksanakanlah arahan ini. Kerana ianya telah disusun sebegitu rupa supaya setiap arahan ini ada kesan dia dalam memberi kemenangan yang berpanjangan kepada PAS. Dan akhirnya bila kita usaha macam-macam, pelbagai usaha kita lakukan, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal orang lain tidak berserah atau tidak ada konsep berserah dalam parti yang tertentu, tak apa, biar ke dia. Yang penting kita jaga kita. Yang penting kita laksanakan amanah ini. Saudara-saudari yang berhimpun pada malam ini bukan semata-mata untuk mengejar kuasa semata-mata. Yang jadi MB seorang ni je. Yang jadi esko berapa orang? 10 orang je. Bukan tuan-tuan semua, ramai-ramai ni. Tapi masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. Tak boleh jadi MB, tak boleh jadi esko, tak boleh jadi adun tanpa ada tuan-tuan dan puan-puan, para jentera, apatah lagi para penyokong, para pengundi yang ada di luar sana. Tak ada orang yang tukang buat air, yang menyediakan, yang masak goreng pisang, tempat di markas, tempat kita buat kerja, jentera tidak dapat bergerak dengan selesa. Maknanya apa? Maknanya setiap di antara kita ini, tak kira kecil atau besar, tugas yang perlu dilaksanakan semua ada peranan. Jangan ingat orang yang tukar, orang yang nak panjat pokok pasang bendera, peranan dia kecil. Tak ada mereka, tak adalah bendera naik semasa pilihan raya. Tak ada orang yang menjual, yang turut sama menjual pada malam ini. Kelaparanlah tuan-tuan. Semua ada peranan yang perlu dilaksanakan. Amanah ini tidak boleh dipikul dengan keangkuhan. Kita dapat banyak kursi. Kita tidak boleh merasa selesa dan angkuh. Terengganu, saya sebut kepada rakan-rakan di tinggi Terengganu, walaupun kita menang 32-0, walaupun kita menang 8 parlimen, kita menang semua 8-0. Walaupun selepas daripada 32 campur 8, ada 2 lagi pilihan raya. Pilihan raya PRK, pilihan raya kecil. Satu di Kemaman, satu di Kuala Terengganu pun kita menang lagi dalam pilihan raya itu. Saya bagi tahu kepada semua jentera kita di sana, jangan merasa selesa. Masih lagi jangan rasa selesa. Anggaplah bahawa medan di hadapan ini medan yang sama semasa kita belum menjadi kerajaan. InsyaAllah dengan amanah yang kita pikul, dengan penuh rasa tanggungjawab, keikhlasan dan kesedaran bahawa setiap jawatan yang diberikan oleh rakyat merupakan suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ada pahala. Ini ada orang marah, dia kata orang PAS kalau sikit-sikit ada pahala, ada pahala. Ya, kita buat kebaikan. Siapa yang tak percaya buat kebaikan ada pahala, itu hak dia. Kita yakin bahawa apa yang kita laksanakan ini adalah kebaikan yang berpanjangan. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan. Pertahankan apa yang telah kita bina. Perkukuhkan apa yang masih lemah dalam jentera kita. Yalah, bukan semua masih kuat, ada di don tertentu yang kurang. Tentulah dalam ketiga 36 don ini ada ranking dia. Ranking nombor 1 sampai ranking 36. Mana yang kuat, tolong bantu yang lemah. InsyaAllah kita teruskan perjuangan ini dengan semangat khidmat kepada rakyat dan tanggungjawab kepada agama dan negara. Tuan-tuan, puan-puan,
para muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran jentera pilihan raya PAS Negeri Kedah. Siru ala barakatillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Allahu Akbar. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar di atas ucapan presmen sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Pengurusi Perikatan Nasional bersama dengan Div-Div Kenamaan untuk tampil di hadapan pentas bagi melakukan simbolik melancarkan jentera pilihan raya. Datuk Seri Yang Amat Berhormat Pengurusi Perikatan Nasional diminta untuk meletakkan tapak tangan di atas papan khas yang telah pun disediakan untuk memulakan gimmick acara perasmian. Dipersilakan. Silakan. 1, 2, 3. Takbir.